Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zaid Amizan dalam Buletin Didik Khas. Dalam laporan khas hari ini, kita akan menelusuri realiti yang dihadapi oleh guru dan murid semasa pelaksanaan pengajaran digital pasca pandemik COVID-19. Satu kajian oleh Nik Muhammad Saiful Azizi dan rakan-rakan 2021 mendapati ramai guru berdepan cabaran infrastruktur, kemahiran teknologi serta murid masih belum bersedia untuk pembelajaran secara maya. Baiklah, saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Seri Mulyani di mana para guru berusaha menyesuaikan diri dengan pelajaran norma baharu. Bersama saya, Cikgu Azrin, salah seorang guru yang menjalankan PDPR sejak awal pandemik. Baiklah, Cikgu, boleh Cikgu kongsikan sedikit cabaran yang dihadapi semasa PDPR? Baik, terima kasih Tuan. Antara cabaran yang saya hadapi ketika saya mengadakan pembelajaran dalam talian ialah saya mendapati bahawa tidak semua pelajar mempunyai peranti yang cukup untuk masuk saya punya kelas. Kadang-kadang saya perasan ada pelajar yang dia terpaksa menggunakan peranti seperti telefon ataupun peranti laptop kakak atau abang mereka. Ini menyebabkan kita tahulah mereka tidak mempunyai kemudahan yang secukupnya untuk menjalankan tugasan dalam talian. Yang kedua, saya juga perasan bahawa kadang-kadang apabila saya sedang mengajar, saya perasan tiba-tiba skrin tu tiba-tiba gelap. Kadang saya seorang je yang bercakap. Rupa-rupanya pelajar saya tidak mempunyai capaian internet yang stabil lah. Itu salah satu masalah. Terutamanya kita dapat bayangkan bagaimana dengan sekolah yang saya mengajar. Sekolah saya mengajar ni dalam pedalaman. Jadi dalam pedalaman, tidak semua sekolah pedalaman mempunyai capaian internet yang kuat. Ini menyebabkan saya punya proses pengajaran terganggu. Tetapi saya mendapati apabila saya melakukan pembelajaran secara dalam talian, saya suka kerana saya dapat tahu bahawa walaupun kita tidak mempunyai capaian internet yang stabil dan peranti yang cukup, saya dapat belajar bahawa pelajar-pelajar ni mereka boleh memberikan komitmen yang baik. Kita nampak mereka ni mempunyai kesungguhan untuk belajar. Dan saya kagumlah dengan mereka punya semangat untuk belajar. Walaupun banyak halangan dan kekangan, saya juga memberikan saya punya komitmen yang sehabis baik untuk menjadikan pembelajaran tu berkesan dan berkualiti. Baiklah, terima kasih Cikgu Azrin. Menarik sekali. Jadi boleh dikatakan bahawa guru bukan sahaja mengajar, malah turut menjadi pelajar dalam dunia digital. Seterusnya bersama saya, Adik Ali, seorang murid tahun 6 yang mengikuti PDPR dari rumah dari kawasan luar bandar. Ali, bagaimanakah pengalaman kamu belajar secara dalam talian? Susah abang wartawan. Kadang-kadang internet dekat rumah tak berapa bagus. Jadi saya terpaksa berjalan jauh untuk cari internet. Kadang-kadang sampai ke kampung sebelah semata-mata nak cari lain saja. Lepas tu saya selalu kongsi telefon dengan adik. Jadi kalau adik tengah tengok kartun, saya tak dapat nak masuk kelas. Jadi saya rasa cabaran memang banyak waktu PDPR ni. Saya tak suka PDPR. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih Adik Ali. Nampaknya masih ramai lagi murid menghadapi cabaran asas seperti peranti dan internet. Bagi saya, antara cadangan yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah menilai semula sistem pentaksiran dan objektif pendidikan. Yang kedua adalah mengedarkan peranti kepada murid di luar bandar. Dan yang ketiga adalah memperluaskan capaian internet di kawasan pedalaman. Yang terakhir adalah mengukuhkan peranan Didik TV KPM sebagai saluran pendidikan rasmi. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 bukan sekadar krisis kesihatan, tetapi juga peluang untuk memperkukuh sistem pendidikan digital negara. Guru ialah nadi pendidikan dan murid ialah masa depan bangsa. Kedua-duanya perlu melangkah seiring dalam dunia digital yang kian mencabar. Saya Zahid Amizan melaporkan berita Didik Khas.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang belajar baik Cikgu Azizi bagi subjek GWCP 1042. Baiklah, hari ini kami akan menerangkan berkaitan dengan analisis artikel ilmiah kami iaitu berkaitan dengan cabaran guru dalam pengajaran digital secara maya dan kesediaan murid pasca COVID-19 oleh Nik Muhammad Saiful Azizi Abdullah, Nur Ain Muhammad Isa dan Nur Farhana Muhammad Yusuf. Jurnal Sains Insani 2021. Baiklah, berikut merupakan ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada Zahid Amizan bin Mahmud, saya sendiri Muhammad Syakirin bin Qasim dan Wan Azim Batrisha binti Cik Muhammad Zainuddin. Kita pergi kepada topik untuk perbincangan kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan keutuhan rencana, yang kedua kohesi, yang ketiga koheren, yang keempat sumber rujukan, yang kelima kejelasan penulisan, yang keenam bahagian kesimpulan, yang ketujuh kesimpulan keseluruhan analisis dan yang terakhir iaitu rumusan akhir. Baiklah, yang pergi kepada pengenalan. Baiklah, artikel ini membincangkan berkenaan dengan isu semasa pendidikan yang timbul akibat pandemik COVID-19. Penulis telah meneliti cabaran guru dalam melaksanakan pengajaran secara maya serta kesediaan murid menyesuaikan diri dengan sistem PDPR. Kajian ini penting kerana kajian tersebut mencerminkan perubahan besar terhadap amalan pendidikan konvensional. Kita pergi kepada keutuhan wacana. Berikut merupakan petikan yang telah kami ambil, iaitu COVID-19 merupakan virus baharu yang mula menjadi wabak di awal tahun 2020. Sektor pendidikan juga perlu bersedia untuk bekerja dari rumah. Baiklah, bahagian pendahuluan ini telah menunjukkan keutuhan wacana yang sangat baik. Penulis menyusun isi secara berperingkat bermula dengan latar umum berkaitan pandemik COVID-19, diikuti fokus kepada sistem pendidikan dan peranan guru. Baiklah, hubungan idea jelas iaitu sewaktu pandemik, kemudian dasar PKP dan akhir sekali perubahan cara pengajaran. Selain itu, kesinambungan dapat dilihat apabila artikel berakhir dengan mesej bahawa guru mesti kreatif dan bersedia menghadapi norma baharu. Baiklah, rumusan bagi artikel bagi keutuhan wacana ini adalah struktur artikel tersusun dengan baik dari awal hingga akhir dan menunjukkan keutuhan wacana akademik yang sangat kukuh. Kita pergi kepada bahagian kohesi, iaitu penanda wacana dan hubungan bahasa. Petikan yang telah kami ambil adalah jika sebelum ini pengajaran secara bersemuka adalah langkah terbaik untuk memberi kefahaman kepada murid, namun seseorang guru tidak dapat lari dari arus perubahan dan kemodenan. Selain itu, ada juga dalam kalangan mereka yang telah pulang ke kampung sebelum PKP bermula. Baiklah, penanda wacana seperti namun, selain itu, oleh itu dan justru itu menunjukkan hubungan ayat dan perenggan yang lancar. Seterusnya penulis juga mengulang istilah seperti guru, murid, pembelajaran dalam talian dan PKP bagi membentuk kohesi leksikal, menjadikan teks konsisten dan mudah diikuti. Baiklah, rumusan berkaitan dengan kohesi ini adalah kohesi artikel baik kerana artikel menggunakan penanda wacana yang pelbagai dan istilah diulang secara konsisten dan membantu kesinambungan makna serta fokus isi. Seterusnya, kita pergi kepada koheren, iaitu hubungan makna dan aliran idea. Berikut merupakan petikan yang telah kami ambil, iaitu menurut Walyasin 2020 terdapat 1.5 bilion orang pelajar daripada lebih 165 buah negara yang tidak dapat meneruskan persekolahan ekoran COVID-19. Justru itu, pembelajaran dalam talian telah diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi membantu murid agar tidak ketinggalan. Baiklah, hubungan sebab dan akibat antara ayat menunjukkan koheren semantik yang jelas. Penulis menyusun idea daripada fakta global kepada konteks tempatan iaitu Malaysia. Bahagian dapatan juga koheren
apabila penulis menyimpulkan bahawa walaupun capaian internet rendah, 100% murid mempunyai kemahiran KMK, hasil usaha KPM. Dalam rumusan berkaitan koheren adalah koheren artikel sangat baik kerana aliran hujah logik. Hal ini demikian kerana setiap isi menyokong idea utama secara berperingkat. Baiklah, kita pergi kepada akhir kumpulan saya yang seterusnya. Dipersilakan. Baik, untuk slide yang seterusnya, saya merupakan ahli yang kedua dan saya akan membentangkan mengenai sumber rujukan. Dalam petikan artikel kami, sumber rujukan kami menyentuh mengenai menurut Walashing pada tahun 2020, Majlis Keselamatan Negara pada tahun 2020, Sinawati Hussein pada tahun 2020, dan petikan yang kedua menyentuh mengenai guru juga perlu berperanan sebagai sumber rujukan yang berautoriti daripada Nur Hisham pada tahun 2011. Pada petikan yang ketiga pula, Nadia Abdul Hamid dan Jamalul Lail Abdul Wahab 2017, Asmawati Suhaiti Tiol pada tahun 2015 dan Ashumi dan Sobiri pada tahun 2019. Jadi, dapat saya simpulkan, kalau kita lihat kepada dalam slide ini, terlihat kepada petikannya, kesemua rujukan yang digunakan dalam artikel ialah penulis menggunakan sumber rujukan yang sahih dan relevan. Bermakna dia tidak menggunakan hanya satu rujukan sahaja, tetapi telah menggunakan pelbagai jenis rujukan untuk menghasilkan satu artikel yang mempunyai kredibiliti dan artikel yang berkualiti lah untuk kita jadikan sebagai rujukan. Jadi, artikel ini terdiri daripada laporan rasmi kerajaan, penyelidik tempatan dan sumber antarabangsa seperti UNESCO. Jadi, kesemua sumber ini telah dikutip dengan gaya akademik yang betul dan menyokong dapatan secara langsung. Jadi, saya ingin terangkan mengenai sumber rujukan. Saya berpendapat bahawasanya dalam konteks penulisan akademik, pemilihan sumber rujukan ini amat penting bagi menentukan tahap kredibiliti sesuatu artikel. Selain itu, penggunaan sumber yang berautoriti seperti kajian oleh Nadia Abdul Hamid dan Jamalul Lail Abdul Wahab pada tahun 2017 telah membuktikan bahawa penulis ini telah menyandarkan hujahnya pada data yang telah disahkan oleh penyelidik terdahulu. Bukan sahaja menggunakan, kita kata dia punya ilmu sahaja, tetapi mereka juga telah menggunakan rujukan daripada orang yang terdahulu. Ini menunjukkan bahawa mereka menggambarkan tahap ketelitian akademik yang tinggi, bukan sahaja menggunakan ilmu mereka yang sedia ada. Rumusannya, dalam sumber rujukan ini menyentuh mengenai rujukan daripada pelbagai dan kukuh, menjadikan artikel ini kredibel dan berautoriti dari sudut akademik. Jadi jelaslah bahawa untuk sumber rujukan, saya beranggapan bahawasanya artikel ini memang boleh digunakan oleh semua pihak dan semua tahap akademik pendidikan agar pelajar dapat menghasilkan satu assignment ataupun satu pentaksiran berterusan yang berkualiti dan kredibel. Seterusnya kita masuk pula kepada slide yang kedua mengenai kejelasan penulisan. Dalam kejelasan penulisan, artikel ini dalam petikannya menyentuh mengenai kajian ini dijalankan menggunakan metod kualitatif melalui temubual yang mana telah melibatkan 10 orang murid, sekolah dan analisa dokumen. Petikan yang kedua pula, guru perlu memberikan bimbingan kepada murid dalam PDP sama ada secara berdepan ataupun melalui pembelajaran seiring dengan dunia yang teknologi pada masa kini. Guru juga mesti bersedia menerima hakikat bahawa mereka adalah harapan kepada masyarakat dalam melahirkan generasi yang terdidik. Jadi, dapat saya simpulkan bahawa dalam artikel ini, kita dapat tengok bahawa artikel kejelasan penulisan ini terselah melalui penggunaan bahasa ilmiah yang sangat tersusun dan padat.
Jadi bahasa yang digunakan, kalau kita tengok, bahasa yang digunakan ini hanyalah secara terus, tidak mempunyai kata-kata yang tersirat ataupun tersurat. Kata-kata yang tersirat. Jadi bahasa yang digunakan ialah formal, baku dan jelas. Menepati ciri-ciri dan aspek akademik yang seharusnya kita guna untuk menghasilkan sesuatu artikel yang berkualiti. Seterusnya, penulis menulis dengan struktur ayat yang kemas, yang mana dia tidak menggunakan gaya emosi dan slang. Dan istilah teknikal seperti virtual learning, facilitator, muadib, kuruah dijelaskan dengan sangat baik. Jadi virtual learning itu merupakan bahasa pinjaman daripada bahasa Inggeris. Facilitator pun bahasa Inggeris. Muadib itu adalah singkatan daripada bahasa Arab. Kuruah pun bahasa Arab yang bermaksud dijelaskan dengan sangat baik. Jadi dapat saya rumuskan bahawa kejelasan penulisan ini menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami, tepat dan menepati laras akademik. Jadi saya sebagai pelajar, saya sangat suka menggunakan artikel sebagai sumber rujukan kerana bahasanya yang sangat mudah difahami dan tersusun, membolehkan saya untuk menggunakan untuk saya membuat assignment dengan mudah tanpa ada sebarang halangan dan kekangan. Asalkan kita pandai dan kita tahu macam mana untuk mencari sumber rujukan yang betul, sahih dan relevan. Seterusnya, bagi analisis tambahan kepada slide yang tadi, bahagian dapatan kajian dalam artikel kami menyentuh mengenai berdasarkan jadual. Hasil dapatan menunjukkan 8 daripada responden merasa tidak seronok untuk belajar menggunakan pembelajaran dalam talian. Mengapa? Hanya 40% mempunyai kemudahan mengakses internet dari rumah. Itu jawapannya. Saya sejujurnya sebagai pelajar agak tidak sukalah untuk menjalankan kelas secara dalam talian. Kerana kadang-kadang pelajar ini mempunyai masalah capaian internet yang tidak stabil dan mereka juga tidak mempunyai peranti yang cukup seperti laptop, tablet, phone. Kadang-kadang mereka ni terpaksa menggunakan phone ataupun peranti daripada abang dan kakak mereka. Ini menyebabkan halangan itu akan ada apabila kita melakukan pembelajaran dalam talian. Namun begitu, dalam petikan yang kedua, kesemua responden 100% berpengetahuan dalam mengakses internet. Ini adalah kejayaan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam memperkenalkan TMK. Namun begitu, walaupun kita tengok kepada petikan yang pertama, kita mendapati terdapat juga kekurangan kita sebagai guru untuk mengajar kanak-kanak. Tetapi dalam petikan yang kedua, sebenarnya ini seiring dengan hasrat kementerian, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia ingin melahirkan sosok individu yang tahu ataupun yang mahir dalam dunia teknologi. Di mana kalau kita tengok pada ketika ini, dunia pendidikan kita terbuka luas kepada pelajar yang mengambil kos ataupun kursus ataupun aliran dalam dunia dalam aspek kejuruteraan, lepas tu technician, mechanical, AI dan seterusnya. Ini sangat membantulah kementerian untuk menghasilkan individu yang bermatlamat untuk menghasilkan satu teknologi yang mantap, macam tu. Jadi, analisis daripada tambahan bahagian dapatan kajian, bahagian ini menggabungkan data dengan tafsiran. Jika kita tengok kat sini, ini adalah ayat biasa. Tapi dalam ayat, dia sertakan data yang sahih dan relevan. Di mana 40%, 100%. Jadi, angka-angka nombor ini bukan sahaja sekadar nombor, tetapi mempunyai data yang sahih dan relevan untuk kita jadikan sebagai rujukan juga. Seterusnya, penulis ini mengaitkan statistik dengan penjelasan sosial dan dasar pendidikan yang menunjukkan hubungan logik, iaitu koheren dan ketepatan fakta kejelasan. Jadi selain itu, penggunaan data sebenar telah memperkukuh keutuhan dan kredibiliti wacana. Maka dapat kita simpulkan bahawasanya bahagian dapatan kajian ini untuk kita menghasilkan satu artikel yang kredibel dan mantap, kita perlu menggunakan ataupun kita perlu menggabungkan ayat kita dengan satu tafsiran ataupun data yang sahih dan relevan. Itu sahaja daripada saya.
serahkan kepada ahli ketua saya, Saudara Zul. Baiklah, terima kasih sahabat seperjuangan saya, saudara Taslim. Baiklah, saya akan meneruskan pertanyaan dengan bahagian kesimpulan, iaitu telah terlihat sini bahawa banyak kesimpulan yang dilakukan dalam artikel ini. Antara contoh petikannya ialah pandemik COVID-19 membuka satu lembaran baru kepada semua guru dalam pemikiran. Guru perlu lebih kreatif dalam sesi pengajaran norma baru. Petikan yang kedua ialah apapun cabaran yang dicetuskan oleh PKP dan COVID-19 tidak akan melunturkan semangat juang guru untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran melalui amalan norma baru. Yang terakhir ialah teori pembelajaran dan kaedah pengajaran diuji demi melihat keberkesanan pendidikan abad ke-21. Okey, antara analisis yang saya dapat lakukan ialah di bahagian kesimpulan ini mengikat semula keseluruhan wacana. Ini bermaksud di bahagian kesimpulan ini mengaitkan semula isi-isi yang telah memberikan kesimpulan akhir bahawa isi-isi tersebut perlu diikat untuk menunjukkan tujuan dan objektif penulisan tersebut. Analisis yang kedua ialah penulis menegaskan bahawa walaupun pandemik membawa cabaran, keadaan tersebut juga membuka peluang untuk inovasi pendidikan. Ini menunjukkan gaya penulisan yang positif, formal dan jelas, menunjukkan keutuhan serta kejelasan yang tinggi. Di dalam penulisan artikel ini, tulisan haruslah positif dan formal supaya pembaca mudah untuk memahami isi yang cuba disampaikan dan memahami apakah objektif tulisan tersebut. Dan yang kesimpulannya yang saya dapat lakukan ialah kesimpulan menutup wacana dengan baik dan menonjolkan semangat profesional guru serta hala tuju pendidik digital pasca COVID-19. Dalam kita lihat ini bahawa petikan ini menunjukkan bahawa walaupun pandemik ini membawa satu cabaran yang agak sukar, yang menyusahkan sebahagian masyarakat, namun pandemik ini juga memberikan kesan yang agak baiklah untuk masyarakat kita. Sebagai contohnya, ini membuka satu lembaran baru. Ini maksud walaupun pandemik ini menyebabkan cabaran kepada para guru, namun ini melatih guru untuk menggunakan pembelajaran secara dalam talian. Okey, seterusnya kesimpulan secara keseluruhan. Okey, yang pertama kesimpulan untuk keutuhan. Struktur artikel yang tersusun dari bahagian isu hingga penutup. Yang kedua, menunjukkan susunan yang kukuh dan konsisten. Di dalam keutuhan, struktur artikel perlulah tersusun dari bahagian penutup, dari bahagian pemula hingga penutup untuk menunjukkan untuk memudahkanlah pembaca memahami artikel tersebut. Kedua, seterusnya adalah puensi, menggunakan penanda wacana dan pengulangan istilah dengan berkesan. Hasilnya penulisan nampak lancar dan padu. Dengan bantuan penanda wacana ini, penulisan nampak lebih lancar dan padu kerana mempunyai kesinambungan antara isi pertama dan isi-isi yang seterusnya, sehinggalah ke penutup. Kesimpulan untuk yang ketiga iaitu koherens. Terdapat hubungan sebab dan akibat yang jelas. Idea berkembang secara tersusun dan bermakna. Ini bermaksud dalam
isi-isi tersebut perlulah mempunyai hubungan dan akibat yang jelas untuk menunjukkan perkembangan idea penulis tersebut. Yang keempat adalah sumber rujukan. Sumber rujukan tersebut menggunakan gaya APA yang ketujuh dengan pelbagai sumber yang sahih. Seperti yang kita lihat tadi, saudari Azrin telah menjelaskan bahawa penulis ini menggunakan pelbagai sumber rujukan yang sahih daripada pelbagai sumber. Penggunaan rujukan yang pelbagai ini menunjukkan tahap kredibiliti yang tinggi di dalam diri penulis tersebut. Yang terakhir adalah kejelasan penulisan, iaitu menggunakan bahasa akademik baku dengan ayat yang lengkap. Di dalam penulisan perlulah jelas dan menunjukkan ayat yang lengkap supaya isi tersebut sampai kepada pembaca dan isi yang kita cuba sampaikan. Ya. Penulisan jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Kerana ini amatlah penting di dalam sebuah artikel untuk menunjukkan kejelasan dan mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya saya pergi kepada rumusan. Artikel ini memperlihatkan penulisan ilmiah yang kohesif, koheren, utuh dan jelas. Penulis berjaya menghubungkan isu semasa pandemik, cabaran guru, kesediaan murid dan perubahan pendidikan digital secara logik dan terancam. Keseluruhan artikel mematuhi ciri-ciri wacana akademik serta menonjolkan kredibiliti penulis dalam bidang pendidikan. Ini merupakan sumber rujukan yang kami perolehi. Sekian sahaja daripada tutulan kami. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Saya harap perkongsian kami memberikan manfaat serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini merupakan penelitian kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.